Benda ni semua strategi lah. Mereka yang lakukan serangan, mereka yang... Kita ni sebagai seorang Islam, tahu nak komplain, nak condemn, nak compare mengikut akal kita, strategi lah dan sebagainya. Sepatutnya kita malu. Yang mana strategi untuk membela rakyat Palestin ni diaturkan oleh mereka yang bukan agama Islam. Sepatutnya kita lah yang mencadangkan perkara ini untuk membela nasib rakyat Palestin, iaitu saudara mara kita yang berada di Palestin tu. Tetapi kita tidak melakukan perkara yang sepatutnya yang dituntut oleh Allah SWT. Sedangkan orang Islam diberi bonus oleh Allah SWT kalau melibatkan diri dengan Palestin ni. Akhirnya kita mendapat syuhada. Anda kata kita pulang ke rahmatullah. Namun apa yang berlaku di antara kita, tahu nak condemn dan sebagainya. Baliknya, apa yang kita lihat pada hari ini, mereka yang pergi ke sana tu adalah mereka yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk pergi ke sana. Walaupun saya dulu pernah berniat nak pergi ke sana, tapi akhirnya kita tahu-tahu mereka dah pergi dah. Allah dah pilih mereka berbanding kita yang pandai sangat bercakap bukan-bukan di atas perjuangan kita ni. Banyak mereka ni mengutuk kononnya makanan tu tak sampai ke Gaza dan sebagainya. Bukan itu sebenarnya yang mereka lakukan. Mereka sebenarnya tahu dah kalau nak hantar barang ni memang takkan sampainya. Rejim Zionis akan menentang. Sebaliknya, dia nak menunjukkan betapa jahatnya rejim Zionis ni pada mata dunia. Yang mana bila orang-orang seluruh dunia ni pergi hantar makanan, mereka menganggap orang-orang yang menghantar makanan ni ataupun bantuan ni sebagai teroris. Mereka datang tawan dengan senjata api dan sebagainya. Ini telah menunjukkan kebodohan Israel mempamerkan isu ini. Akhirnya mereka tersedar yang mereka selama ni telah nampak di mata masyarakat dunia betapa zalimnya mereka. Dan untuk cover lagi yang kononnya mereka ni bagus, mereka lepaskan dan bebaskan. Itulah kuasa Allah. Tuan-tuan, makanan yang nak disampaikan ini tak sampai pada mereka. Bukan sebabnya, kerana Allah Maha Berkuasa. Allah nak tengok saja sikap kita semua ni, di manakah hati kita terhadap orang Islam, iaitu saudara mara kita, terhadap rakyat-rakyat Palestin. Adakah kita ni membantu mereka dengan berbagai-bagai cara ataupun tidak? Kalau tak sampai pun makanan tu, Allah dah buktikan kuasa dia. Allah bagi ikan pula dah dekat rakyat Palestin, Gaza, yang pergi turun ke laut untuk menangkap ikan dan sebagainya. Kalau tidak, selama ni mereka ni kalau jadi nelayan ditangkap, ditembak oleh rejim Zionis ketika mereka ni nak cuba menangkap ikan. Akhirnya bila banyak kapal-kapal ni turun, mereka jadi serabut. Dan secara tak langsung memang mereka ditawan, tetapi rakyat Palestin dapat pergi menangkap ikan dan beribu-ribu ikan Allah bagi rezeki pada mereka. Itu sebenarnya Allah sebenarnya nak tengok je kita yang selama ni kita hanya pandai condemn ke, ataupun kita buat sepatutnya yang kita lakukan sebagai orang Islam. Malahan orang bukan Islam mendahului kita. Kita berasa malu sebenarnya. Jadi saya minta kita semua nampak isu ni, kita semua sedar, insaf, yang mana apa yang dilakukan oleh mereka sepatutnya dilakukan oleh kita dahulu. Kerana kita melakukan perkara ini yang mana ada tawaran yang terbaik daripada Allah SWT. Anda kata kita pulang ke rahmatullah dengan jalan ini, kita mendapat bonus syuhada. Tetapi kita bukan kata bersyukur. Akhirnya kita mengutuk. Syukurlah kepada Allah SWT dengan solat hajat dan berbagai-bagai pihak, termasuk kajian yang ada sekarang ini, memperjuangkan dengan izin Allah mereka telah dibebaskan dan mereka akan dirahmati oleh Allah SWT. Semoga kita semua sedar dan teruskan perjuangan seperti ini. InsyaAllah yang kita kejar bukanlah dunia sementara, tetapi di akhirat selama-lamanya. Mereka itu akan mendapat rahmat dan redha daripada Allah dari dunia hingga akhirat. Assalamualaikum. Fikir-fikirkanlah.